ilmu di hati. Teknologi memperkasa generasi. Dalam era digital hari ini, teknologi bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi medium pembelajaran, komunikasi dan kreativiti. TVPSS membuka ruang kepada murid untuk meneroka dunia digital dengan lebih yakin dan kreatif. Berikut merupakan laporan khas TVPSS mengenai aktiviti digital di sekolah kami. Melalui TVPSS, murid mempelajari pelbagai kemahiran digital seperti penghasilan video, penyuntingan media, komunikasi kreatif dan kerja berpasukan. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk meneroka penggunaan teknologi secara kreatif dan beretika. Adakah anda suka TVPSS? Ya, kami sangat suka TVPSS. Adakah TVPSS seronok? Ya, TVPSS sangat seronok. Mengapa anda suka menyertai TVPSS? Kerana TVPSS menyeronokkan dan dapat meningkatkan kreativiti saya. Apakah harapan anda untuk TVPSS? Saya harap lebih ramai murid menyertai TVPSS. Aktiviti ini juga membantu meningkatkan keyakinan diri dan pemikiran kreatif dalam kalangan murid. Apakah manfaat TVPSS kepada murid? TVPSS membantu murid meningkatkan kemahiran komunikasi, kreativiti dan keyakinan diri. Bagaimanakah TVPSS membantu pembelajaran abad ke-21? TVPSS menggalakkan komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kreatif. Apa harapan cikgu untuk TVPSS sekolah ini? Saya berharap TVPSS terus berkembang dan melahirkan murid yang celik digital. TVPSS bukan sekadar media sekolah, tetapi platform membina generasi digital abad ke-21. Daripada pengguna teknologi, kami belajar menjadi pencipta masa depan.